Wih, ikan you. Kita punya lah bang. Sebab kita nak naik 4, 9, 4, 5 jalan. Tu. Hai guys, so pagi ni kita nak ke Pulau Pangku. Kita nak ke Pulau Pangku. So kita jalan je daripada Marina ni. Okay, daripada Marina kita jalan je kat depan. Tak jauh pun daripada Marina ni nak ke jetty, nak ke Pangku. Jetty Marina ni dia dekat je. Jom, let's go. Jadi kita payung view nak ke Pangku. Let's go. Okay guys, so ni view kita dekat daripada kita punya resort ni, Marina ni. Kita jalan kaki je ke depan ni untuk sampai ke jetty, nak ke Pulau Pangku lah, Marina punya jetty. Okay, so depan Marina ni kebetulan, depan jetty Marina ni kebetulan depan ni dia ada macam fun fair lah. Fun fair. So tak jauh pun, tak sampai 10 minit pun jalan. Kita dah sampai ke jetty. Ni jetty dia. So tak adalah jauh mana pun. Okay, kita berjalan. So dah sampai dah ke kawasan jetty Marina. So kat sini dia ada kawasan parking lah. So kalau yang mana nak naik daripada jetty Marina, korang boleh parking kat sini lah. Dia ada dua, sama ada jetty dekat kawasan Lumut ataupun dekat kawasan Marina. So kat sini dia ada banyak parking lah. So kita pagi ni jalan dengan W Sibling lah. So depan tu sekejap lagi kang kita akan sampai dekat jetty kat sana. Okay guys, so kalau korang tengok, so ni lah kita nak jalan ke jetty daripada resort kita tu. Dalam 5 minit je. Dalam 5 minit je kita dah sampai. Dan kat sini dia ada kawasan parking lah. So banyak kawasan parking dia kat sini. Okay, so sekarang ni kita dah sampai dekat kawasan jetty Marina. Okay, so kita dah sampai dekat kawasan jetty Marina ni. So jom kita tengok. Ni ambil gambar kat depan ni. Ni ambil gambar kat depan ni. Dekat kawasan jetty. Ni. So kita dah sampai dekat kawasan jetty Marina. Ni. Ambil gambar kat sana ni. Okay, so kita dah sampai dekat kawasan jetty. Dia ada pendaftaran ni. So pelepasan boarding kat sana. Sekarang ni kita dah sampai dekat kawasan jetty ni, jetty Marina ni. Okay, so kat sini ada jugalah kalau nak beli tiket. Kalau kita ni kita beli tiket online. So kalau nak beli tiket fizikal kat sini pun boleh lah. Dan terus akan ke sana untuk pelepasan lah, naik ferry kat sana. So ni adalah jetty Marina lah, dekat Marina Island, Lumut, Perak. Okay, sekarang ni kita dekat kawasan jetty Marina ni. So ramai juga, actually ramai juga orang. So kat sana ada juga jual topi-topi ya bang . So ada jual topi-topi juga kat sini. Oh, sini ada punya kawasan. So abang dapat ferry tak bang? Ni kawasan pelepasan, loading. Jom kita pergi depan sikit tengok.
tak marah. Oh ni. Kat sini. Mana ferry? Nanti kita tunggu kat sini. Pak 9 jalan-jalan dulu. Kita nak pergi ke? Ni kawasan di Marina ni. Dia ada jual-jual. Kamu bawa duit tak? Bawa duit tak? Tak, punya duit dulu. Duit abang kat mana? So sementara nak tunggu ferry pagi ni, kita masuk dulu 7A. So sekarang kita dekat 7-Eleven. Adik nak air apa? Ni Tropicana RM3 Tropicana Twister. Tu air Tropicana. Air. I don't know kat ferry tu boleh buat air cawan ke tak. So kat sini ada jugalah nak beli jajan-jajan sebelum naik ferry. Ni Tropicana RM3. Air Tropicana. Nak air tu ke? Ada nak air apa? Mau apa? Nak air apa? Kita sekarang kat dalam 7-Eleven lah. Sementara nak tunggu ferry ni. Kita duduk sini dulu. Okay guys, so sekarang ni kita ada dekat kawasan JT Marina ni. So kalau tengok cantik kan pemandangan di kawasan JT ni. Ada kapal layar kan, ada kapal-kapal dia punya deck ni. So ala-ala macam dekat luar negara lah. Macam kat Langkawi punya ni kan, Marina punya tu. Tapi sekarang ni kita berada di kawasan Lumut Perak lah, dekat Marina Island Lumut Perak. So memang nice kan, cantik view kat sini. Wafa, sekarang ni Wafa dekat mana? Dekat Marina Island. Marina Island. So ni Marina cuba Island. tunjuk ada view apa? Ada kapal. So tengok. Ni kita dekat kawasan JT Marina ni lah. So dia ada deck ni, dia ada kapal-kapal kat sini. So dia ada banyak kapal lah, kapal layar kat kawasan sini lah. So memang cantik lah view dekat sini. Sementara kita nak naik boat nak ke Pangkor, so kita bergambar dulu kat sini lah guys. Wih, ikan you. Memang kita punya lah bang. Sebab kita nak naik 945 jalan. Tu. Apa? Apa nak ke mana ni? Yang ni nampaklah cat sikit kan. Yang kat sini. So sekarang ni kita tengah nak naik ferry Naik ferry nak ke Pulau Pangkor. So hari ni ramai agak nak masuk ke pulau. So kita just day trip lah. Day trip saja masuk ke Pulau Pangkor dengan WCP. Ni ada Wafa. Wafa. Okay, so jom. Actually untuk ferry ni dia free sitting lah. Free sitting, dia tak ada number lah. Macam kat Langkawi tu mungkin ada number lah. Yang ni free sitting. So kita tengah tu. Kalau nampak kat sana tu boat kita, ferry kita warna kuning tu. Okay. Wafa. Wafa. Okay, sekarang ni kita nak naik ferry. Tu ferry kita. Tu ferry kita guys, warna kuning. Kat bawah tadi ikan kat tu. So ni kita dekat JT Marina. JT Marina Island. So ramai juga ni. Semua tengah tunggu nak naik ferry. Okay guys, so ni ferry kita nak ke Pulau Pangkor. Kita nak masuk ke dalam ferry. Let's go. Dan kita kat dalam ferry dah ni. Tengah tunggu seat. Okay, jalan. Abang jalan ke belakang. Kat belakang tu bang.
Sini. Bang. Ke dalam feri dah ni. Okey, so sekarang ni kita ada dekat dalam feri dah ni. Dekat dalam feri.